Tapi dia punya goal tak naik kan. Cuma daripada jauh dia akan bersinar-sinar. Ni model. Corak dia macam tak ada jahit lah. Tapi memang dia punya ikan tu macam mana? Macam robot. Betul. So kita dah sampai dekat Sunway Pyramid dengan ibu. Sementara kita nak tunggu Christina pergi waxing kaki dia. So kita orang makan dulu kat Coffee Bean. Waxing bukan waxing kaki. Waxing ketiak. Waxing ketiak. Bulu-bulu. So sekarang kita orang dekat Coffee Bean. So kita orang jarang makan Coffee Bean, tapi setiap kali pergi Sunway ni tunggu Christina ada appointment tu lah, pergi main ice skating ke apa ke, mesti lepak kat sini. Tapi hari ni Christina kata kejap lagi dia nak pergi makan dekat pokok Sunway. Okay. So sekarang kita order satu pizza, satu spicy tuna sandwich, so ada coffee lain. So kita tunggu dulu, okay? Kita orang tengah bincang pasal ibu punya rumah dekat Sungai Besar. Hello guys. Tapi kenapa dia sesuai dengan dia? Tapi pintar itu. Rumah ibu dapat santai. So ni rumah ibu tengah pasang tile. New home. Ni pintu masuk. Ni masuk ni. Bukan kau tengok. Bodoh. Lain kali tengok. Ni pintu masuk ada ni. Mana? Ibu. Lain kali. Masuk tu, masuk ada ni. Tu ada dinding. Ini tu nanti ada ayat Quran di belakang tu. Luas tu, besar. Besar dia lah, ya Allah. Bila ibu yang kecil ambil air. Buat nama besar bila kecil. Ya, silap plan apa. Tak boleh perasan pada dia kecil. Nanti kalau kita nak kahwin, ibu pecah. Bila air dengan bilik ibu, satukan sebab dia belah. Ni tudung ibu. Memang aku pecah, aku nak letak batang. Nak letak batang. Oh my god. Wow. Di sini pada sekali dia akan tumbang dari ibu. Kan? Pecah dia. Memang ibu pecah. Lapar guys, lapar kita. Lapar. Berapa per 10 ibu lapar? 10/10. Adik pun 10/10. Lapar gila. Okay, korang tunggu sekejap. Kejap lagi makanan kita sampai, adik tunjuk. Satu je. Ini kong tu. Presto. Saya nak makan. Apa dah? Sekejap. Ni first time kita rasa pizza thin crust Hawaiian pizza dekat Coffee Bean. Tak ada like ASMR. Kau boleh nak? Tak ada lah. Baru sekarang tu. Habis lagi dah. Harga dia RM25.47. Kau boleh kongsi untuk 2 orang. 9 sat. Ada 9 saiz. 8 lah. Dapat. 8. Ini ada tak chili flake tau? Ya. Kat semua. Baik dah. Minyak. Kau minyak banyak. Minyak apa? Minyak dah panaskan ni taruh minyak. Tak lupa. Dah ada rumpah sedap. Korang kena try datang sini. Tapi dia yang Hawaii nak, kita orang makan yang Hawaii. Ibu memang suka Hawaii, suka ada nanas. Ibu suka pizza yang ada nanas. Kau boleh.
Pezzo. Itu kalau pergi Brunei, Sarawak, suka pergi makan kat Pezzo. Sedap juga. Tapi masih ada yang nanas, sedap. Pezzo tu brand Pezzo, pisang. Tapi brand jenama Pezzo. Ini pakai apa, mustard ke? Honey ya? Ha? Honey mustard? Bukan, honey ni yang macam Christina suka makan ni. Sedap sikit. Salad dressing. Tadi tu dia berminat. Makan macam tu berapa tu? Saya potong kan? Makan ni. Ni tuna sandwich. Oh, pakai. Ada tak inti ni? Oh, ada. Sedap juga. Okey ke? Boleh lah. Sekarang nak try tuna sandwich. Spicy tuna sandwich. Ada banyak. Ambil ibu punya. Oh, sikitnya. Dia tak nak banyak. Okey je. Nah. Banyak. Sebab Tak balik. tapi roti dia pun sedap. Roti dia sedap. Macam ada nestum lah atas ni. Tak nestum lah, kram. So sekarang ni Christina dah dekat dalam. Korang tengok. Tu Christina. Sekarang tengah nak bayar. Okay. Kita tunggu, lepas tu kita terus pergi ke pokok dekat bawah sekali untuk makan dengan dia pula, dengan Christina. Anda selepas waxing Tak payah bagi tahu pun. Tak. tangan dia mulus. Tapi memang orang makan tak Dia nak ke pokok, nak makan. kedai tutup. Now kita nak jalan pergi ke pokok. So kita dengan ibu, dengan Christina. Tada! So kita dah sampai dekat pokok. Okay. Terang. Kita dah sampai pokok. Kat sini tu. Nak scan. Nasi lemak. Bukan yang mana? Depan. Ini kita gambar lah. Ni, oh chicken leg. Smoke salmon benedict. Kau nak order apa? Kau nak order apa? Sweet in paksa. Aku yang saya makan ni je. Aku nak popiah ke? Ada popiah ke? Crispy salmon. Tengok, popiah salmon. Ni. Tapi Aku dah order fries tau dengan juice. Order kau order je sekali. Apa dia nak juice ke? It's okay lah tadi dah sekian. Alah, sekali jalan. Juice, citrus twist, lemon, orange, ice cream. air masak. Ni juice tak ada gula. Ni, Grace Lamb Shack. Ya, mahal lah beli. Mana nak tahu? Panas.
Kosong. Air panas dari sini udah ketam ni. Mula air aja bapa mereka ikut tahu. Oh, baru bayar nasi Arab. Dia kata mahal dia orang kat situ. You nak makan apa? So kita nak kongsi pasta chili padi pesto. Kau makan je apa-apa, ibu minta sikit. Kita nak makan. Okey, kita nak makan. Dia pun nak makan. Ah. Go. Ah, ibu pinjam. Ah, nanti ibu ambil, bye. Nak try lah chili padi pesto. Ah, boleh kita share. Udah aku dah. Kisina tengah on call dengan boyfriend dia. Ni semua makanan yang dah sampai. Akan nak pink sama macam menu biasa kita buat. Taruh beda dah. Tubur-tubur ikan lele. Loyo le. Apa ni? Ni, kongsi lagi. Jangan banyak. Pasal kita tak suka. Satu pusingan banyak orang ni. Sana. Kira sikit kalau kita kira. Rasa boleh tak? Ini dia pakai sebut cili je dek, goreng. Tak, ni macam aglio olio. Ya, tapi dia lebih campur cili. Ya, dia pedas-pedas sikit. Sayur. Mana tomato hijau-hijau? Arang gula. Mana arang gula ada? Ni ada mushroom. Ibu seduh. Nak rasa kisah? Boleh tak nak rasa? Pedas sangat tu. And so I just arrived home sweet home. Sebab tadi pun memang tak ada buat apa-apa pun. Tadi habis makan, tolong Christina tangkap gambar, and then balik rumah. Now I layan my favorite YouTube channel, my favorite YouTuber actually. This one. Siapa kenal? Siapa yang kenal? Cupcake Aisyah. Actually, she is my favorite YouTuber. So, I buat YouTube ni inspired by her. Okay. So, see you when I see you. Bye bye.